Assalamualaikum. Kali ini kami ke Lancang untuk menghadiri kenduri kahwin cousin kami. Okey, three. Tadi tak rekod. Kali tak? Kenapa tak ada anjing kat tepi? Kenapa tak ada gajah tu? Cuba korang baca tu. Alang-alang di Lancang, kami terus singgah ke Pusat Konservasi Gajah di Kuala Gandah. Hello guys, kita dah sampai dah kat sini tu. Tu tempat kita duduk. So itulah. Nanti kita nak tengok gajah balik. Hai. Pastikan anda mengisi borang sila bawa borang ke kaunter pendaftaran jam untuk mendapatkan pas masuk. Dia kena Seorang baca. wakil sahaja digalakkan untuk berurusan di kaunter. Kemasukan adalah percuma. Ni korang kena baca ni. Ni Paul Bahadur. Ni Paul Bahadur. Lagi ni Lal Bahadur. Ni Loki. Ni Loki Mala. Ni Ganesh. Ni Ganesh. Ni Cimik. Ni Mek. Ni Mek bunga. Tengok ada. Ni cempaka juga. Aira suka mek bunga. Saya suka mek bunga. Tu mek. Bila kita sampai ke Pusat Konservasi Gajah, kita perkara pertama selepas parking untuk masuk ke Pusat Konservatif Gajah. Konservasi. Aku tahu dah benda apa. Tak kisah, tapi masuk ni kena daftar dulu di lobi lah. Dia akan tanya nama, IC dan juga bilangan ahli keluarga. Kalau bawa 5 orang, 1 orang cukup letak senarai ahli keluarga. Ni semua family kita. Yang ni pun family kita. Alah. Mana? Ni tempat sejuk lah tu. Lima. Guys. Boleh? Tu ada Malaysia juga. Tu TV untuk tengok ada ni. gajah mandi. Ada tiger juga gambar tu. Tapi saya tak tahulah ada tiger juga ke kat sini. Lagi tu pun ada tiger. Ni orang mandi dengan gajah. Jadi busuk balik. Ni gambar gajah. Tengok, ni ada gajah. Tapi dia nampak macam kotor-kotor sikit lah. Tu ketulang gajah tu saya tak tahulah. Ni kaki, ni tangan, ni muka. Tengok tu. Ni kaki dia, ni kasut gajah. Ni kasut gajah. Ni Mahmud. Ni gajah Aisyah. Ni gajah pigmi. Tengok gajah duduk kat ruang tamu dia. Oh, ada anjing warna hitam. Ni lubang hidung dia. Tu. Ada spider web kat hidung dia. Nampak tak? Tu lubang hidung dia. Tu yang warna putih-putih sikit tu. Lagi lubang hidung tu boleh muat masuk tangan kita semua dia. Panas. Nak beritahu benda. Ni playground gajah. Kita dah sampai tempat gajah sini. Ni. Tempat. Tengok. Elephant. Besar tak?
Orang boleh makan? Tapi ada semut dia tak boleh. Boleh basuh lah semua. Pegang kan? Sini. Bagi dia habiskan loh. Kenyang je lagi. Siti nama dia? Siti. Siti. Besarnya mata dia. Dia besar daripada mata orang. Haga. Bagi kat ni. Tak nak. Bagilah. Iya. Janganlah iya. Nak cuba lagi. Bagi. Lagi Haga. Bagilah. Nah gajah. Dia pegang pula ni. Tengok. Haga. Ni tanda. Ni pokok ara. Tengok. Untuk Azra dan Aira. Ara beringin. Kakak geli tak hidung gajah. Azra, Aira pegang hidung gajah ni. Bagai usaha untuk konservasi gajah. Pimpin aku atus. Cakap macam tu kan? Nak kata benda. Kita tak tahulah nak jalan mana ni. So kita ikut ayah kita. Yang lagi. Tu gajah. Nampak gajah. Aira. Oh nampak. Ada berapa ekor? Aida. Kita sampai dekat kawasan yang diberi nama Anak Gajah dan juga kita boleh nampaklah beberapa ekor gajah sedang melakukan persembahan. Jadi kita dah bersedia dengan tebu untuk bagi kat gajah. Biasa kalau dekat tempat-tempat lain satu ni mungkin RM10, RM20, tapi kat sini RM5 sahaja. Membeli sambil menderma. Bukan kata gajah tak cukup makan, tapi kita nak rasalah kita punya air tangan bagi kat gajah. Apa nak bagi tak khidmat kejap lagi? Okey. Boleh nak bagi makan. Sekejap sabarlah, tunggu. Tunggu ni. Bau lembu. Pernah tu pegang gajah. Ya, Mak, Aira. Ni. Cek. Sorang-sorang. Busuknya. Satu lagi. Tahu dia punya dawai. Bagi. Bagi. Janganlah menganjing dia, bagi dia. Dekat sikit, kesian dia tunggu. Jom. Banyak gajah dah. Ni last gajah untuk kita makan. Gelas. Ada bagi makan. Oh. Tak Ni dua lagi. Tapi ada nak lagi. Ya, boleh. Tapi Papa kasih ambil lagi untuk suap semua gajah ni. Kena belah-belah sikit pisang tu. Tak boleh. Tak payah bagi. Makan. Lagi. Ada orang tak makan. Tu. Dia kenyang. Jangan. Bagi. Oh, bagai dia. Itu satu-satu. Okay, ni pula. Kita nak makan lagi satu ni tak. Tu mak saya dah makan dah. Banana dimakan. Mak awak makan? Mak awak ke gajah awak makan? Mak saya tolong suap gajah. So saya tak itulah. Tu. Cepat. Bagi. Gajah. Oh, dia jalan dah. Di mana? Sana ke?
Oh, sini. Ayo. Oh, nak mandi mana? Mandi sana. Oh, dia mandi sana. Jom. Tak, Aira pegang pisang. Tapi tadi ada dalam kat baju papa. Lepas tu Aira pegang pisang pula. Aira pegang pisang pula. Lepas tu nak lagi makan kat gajah. Cepat. Aira geli. Janganlah Aira. Jangan bergayut. Berat. Pandang gajah. Oh, Aira nak duduk atas gajah juga. Dulu kalau orang boleh pegang gajah ni kira king lah. Lepas tu kita mandi kat ujung sana. Macam mana air gajah? Tu, kenapa dia tak jatuh-jatuh lagi mandi? Dia jawab waktu sama. Main kasih ke? Oh, ada tali kat gajah punya tekak sebab orang tu nak letak kaki kan? Oh, terapung. Dia berak. Dia tengok, dia berak. Terapung. Tengok, dia berak. Tu dia punya tahi. Papa. Kerangga. Tadi dia berak. Kakak nampak tak tadi dia berak? Berak dia macam coconut. Angka banyak. Dia boleh berenang lah tu. Sama macam orang mandi tu sini. Ada kerangga. Carry Junior sebenar. Ha. Tengok pada jauh je lah. Carrier ada Junior. Tu Junior kan? Mana make bunga? Oh. Tengok Kenapa kau kasi show balik? gajah. Tu tempat gajah berjoget. 43 tahun dan dapat diselamatkan dari Sungai Wambai, Kampung Pek Macan Kelantan. Selamatkan dari Kampung Pulau Kiri dan Bukera, Jerry Roslop. And once again, Jerry would like to demonstrate to you on how elephant will be able to rise their body despite of their hill and size. Ica, awak makan apa? Awak makan apa? Ketika berjalan, Fusion Pets iaitu Singgah khusus ke? untuk gajah untuk menyambung beban akan mereka dan menyerahkan rasa sakit dan bersedia hasil. Jadi kita bukan untuk Ada apa sekecil dia suka buat sini? Bandar Gajah akan tahan sebelah tinggi dan tahan pentas. Pada pihak selector, kita share jumpa picture the Elvis song. While giving the hand to massage the drum music over the elbow and don't go back to your hands. Place the water bottle on your right and left hand side.
Ada Amma dalam rumah ni. Kata Amma tu pergi. Okey, jom. Ni Amma. Dia tak nak rumah ni weh. Ada. Ni rumah orang asli. Tengok. Hello. Buka pintu. Kenapa tak boleh duduk atas? Sini Amma pegang tangan Umi. Kena bayar berapa ringgit kan? Tak tahu. Alah, comel. Jangan comel-comel saya. Kenapa kecil sangat dengan besar? Besar kan? Besar kan? Daripada tengok gajah, dia orang suka duduk main kat rumah ni. Okey, sampai rumah. Sini ada galeri dengan juga ini galeri Gandah dengan Tengku Hasanah Heritage Gallery. Dalamnya ada aircon kot. Oh, bahaya ni. Tak boleh. Sri Letroy. Itulah tangan dia. Mana Mehama tengok. Mehama tengok dia tu dah tinggal dah. Ini tulang shower 2 tahun. Allah. Amma you tengok ni. Kesian. Bag. No touch sama. No touching. Oh, kesian dia. Dah dia. Macam mana orang tu buat, Amma? Tak, dia punya rambut tu macam ni. Dia punya rambut macam ni. Mana bau? Ada Makan macam kat Pangu.